Pernah tak korang rasa yang hidup ni penuh dengan persoalan, tapi jawapan tu sebenarnya sangat dekat dengan diri kita. Kadang-kadang kan kita cari jawapan dekat orang lain. Kita tanya kawan, kita cari di media sosial, kita bandingkan hidup kita dengan orang lain, tapi kita masih rasa kosong. Dan satu lagi, pernah tak kamu rasa yang macam hidup ni oke sejak dari luar, kita terlihat sangat oke, sangat happy, tapi dalam hati tu sebenarnya kita rasa penat. Kita penat berpikir, kita penat merasa, dan kadang-kadang kita penat tuh jadi diri sendiri. Kalau korang pernah rasa macam tu, honestly kamu tak keseorangan. Saya Sheila dan hari ini kami akan bawa kamu masuk ke dalam satu dunia yang bukan sekadar cerita, tapi satu perjalanan emosi dan refleksi diri melalui novel Bayang Sofia karya Teh Abdullah. Dan percaya dengan saya, ini bukan jenis cerita yang kamu baca lepas tu lupa. Ini jenis cerita yang akan tinggal dalam pikiran kamu lama. Kalau kamu jenis suka yang cerita deep, yaitu cerita yang mendalam, yang buat kamu berpikir tentang hidup dan diri sendiri, ini memang buku yang wajib masuk dalam wishlist kamu. Betul sekali Nabila, dan paling seronok, gaya penulisan buku ini lebih santai dan penuh dengan maksud yang tersirat. Jadi, memang sesuai dengan semua peringkat umur. Secara ringkas, Bayang Sofia mengisahkan perjalanan hidup seorang wanita yang bernama Sofia, yang mana dia berdepan dengan berbagai konflik, dalaman, dan realiti kehidupan. Namun, cerita ini bukan sekadar memaparkan peristiwa yang berlaku dalam hidupnya, tetapi lebih kepada bagaimana dia memahami dan mentafsir setiap ujian yang dia lalui. Dalam novel ini, pembaca dibawa menyelami perasaan Sofia, daripada kekeliruan, kesedihan, hinggalah kepada proses menerima diri sendiri. Apa yang menarik? Setiap situasi yang berlaku seolah-olah mencerminkan realiti kehidupan sebenar yang mungkin pernah dialami oleh kita sendiri. Selain itu, penulis juga turut menyelipkan unsur nilai dan pengajaran secara halus tanpa terasa terlalu mengajar, dan ini menjadikan pembaca bukan saja mengikuti jalan cerita, tetapi juga secara tidak langsung berfikir dan membuat refleksi terhadap kehidupan masing-masing. Jadi, boleh dikatakan bahawa novel ini lebih kepada perjalanan jiwa dan emosi, bukan sekadar cerita biasa yang hanya fokus kepada plot semata-mata. Seterusnya, cerita ini sebenarnya bukan sekadar sebuah naratif biasa, tetapi lebih tepatnya kepada perjalanan emosi yang lebih mendalam yang membawa pembaca menyelami konflik dalaman seseorang individu, yaitu Sofia. Buku ini menonjolkan tentang pencarian jati diri, keikhlasan dalam menerima takdir, serta bagaimana seseorang itu berusaha untuk berdamai dengan bayang-bayang masa lalu yang sering menghantui kehidupan mereka. Secara tidak langsung, pembaca juga akan diajak untuk menilai semula diri mereka sendiri melalui pengalaman watak utama, yaitu Sofia. Kalau kita tengok dengan lebih mendalam pula, kisah Sofia ni sangat human. Sofia ni bukan watak yang sempurna. Dia juga bukan watak yang sentiasa buat keputusan betul. Tapi itu yang dia buat novel tu real. Kadang-kadang dia nampak kuat, kadang-kadang dia nampak rapuh. Dan dalam perjalanan hidupnya, kita boleh nampak bagaimana seseorang tu cuba lari dari masa lalu, tapi akhirnya terpaksa juga berhadapan dengan bayang yang dia sendiri tak boleh elakkan. Dan dari situlah cerita ini mula jadi sangat dekat dengan kita sebagai pembaca. Antara kekuatan utama novel ini adalah gaya bahasa yang puitis dan menyentuh jiwa. Dia tidak terlalu cepat, terlalu complicated, tapi setiap tu ada rasa. Dan ayat yang simple, tapi boleh buat kita berhenti sekejap, fikir, dan kadang-kadang kita rasa apa yang jadi dengan novel ni relate dengan diri kita sendiri. Dan penulis ni juga berjaya buat kita masuk ke dalam emosi watak.
Dan bila Sofia rasa keliru, kita pun rasa keliru. Bila Sofia rasa sakit, kita pun boleh rasa apa yang dialami Sofia itu. Selain itu, cerita dia realistik dan mudah difahami. Jadi, pembaca boleh relate dengan situasi yang digambarkan. Watak-watak dalam novel ini juga dibina dengan sangat baik, terutamanya watak Sofia yang digambarkan secara mendalam dari sudut emosi dan pemikirannya. Bukan itu sahaja, penggunaan bahasa yang sederhana tetapi bermakna menjadikan novel ini sesuai dibaca oleh pelbagai lapisan masyarakat. Pembaca tidak perlu berasa terlalu terbeban, tetapi dalam masa yang sama masih dapat memahami mesej yang ingin disampaikan. Apa yang paling menarik bagi saya, setiap dialog dan monolog dalam cerita ini terasa sangat hidup, seolah-olah kita sendiri sedang berbual atau berfikir seperti watak tersebut. Ini yang membuatkan pengalaman membaca menjadi lebih dekat dan memberi kesan yang lebih mendalam. Tapi korang, walau bagaimanapun, terdapat beberapa bahagian yang agak perlahan dari segi perkembangan plot, terutamanya apabila cerita lebih tertumpu kepada monolog dalaman watak. Bagi sesetengah pembaca, perkara ini mungkin menyebabkan mereka merasa lebih sedikit bosan ataupun kurang teruja untuk mengetahui apa yang akan berlaku seterusnya. Selain itu, kekurangan aksi ataupun konflik luaran yang lebih pelbagai juga mungkin membuatkan jalan cerita Bayang Sofia ini kelihatan agak mendatar dan daripada bahagian tertentu. Namun begitu, jika dilihat dari sudut yang berbeza, kelemahan ini sebenarnya selari dengan tujuan penulis yang ingin memberi fokus kepada aspek emosi dan juga pemikiran watak, iaitu Sofia. Betul Pak Zrina. Kadang-kadang pembaca mungkin rasa cerita dia terlalu berat dari segi emosi, terutamanya bagi mereka yang lebih gemar cerita yang santai atau penuh aksi. Hal ini kerana novel ini banyak menumpukan kepada aspek dalaman watak berbanding peristiwa yang terjadi di luar. Selain itu, terdapat juga beberapa bahagian yang memerlukan pembaca berfikir secara mendalam untuk memahami maksud tersirat yang ingin disampaikan. Jadi, bagi setengah pembaca, ini mungkin menjadi sedikit mencabar, terutamanya jika mereka tidak biasa dengan gaya penulisan berbentuk reflektif. Namun begitu, perkara ini sebenarnya juga boleh dianggap sebagai kekuatan kepada novel ini, yang mana novel ini bergantung kepada perspektif pembaca itu sendiri. Bagi saya, novel ini sudah sangat baik, tapi mungkin penulis boleh tambah lebih banyak variasi konflik supaya jalan cerita Sofia ini lebih menarik dan lebih dinamik. Sebab kebanyakan konflik ini lebih kepada dalaman yang memang kuat, tapi kalau digabungkan dengan konflik luaran, mungkin cerita ini akan jadi lebih seimbang. Seterusnya pula, pendekatan yang digunakan lebih kepada psikologi dan refleksi diri, di mana penulis memberi penekanan kepada perkembangan dalaman watak berbanding peristiwa luaran. Melalui pendekatan ini, pembaca dapat lebih memahami dengan lebih mendalam mengenai konflik yang dialami oleh watak. Bukan hanya dari segi apa yang berlaku, tetapi juga bagaimana perasaan seseorang dan pemikiran mereka berkembang. Pendekatan ini juga memberi peluang kepada pembaca untuk berfikir dan membuat tafsiran sendiri terhadap mesej yang ingin disampaikan. Secara tidak langsung, pembaca akan lebih terlibat secara emosi dengan cerita dan ini menjadikan pengalaman membaca lebih bermakna dan lebih berkesan. Pendekatan ini
menjadikan novel ini bukan sekadar hiburan, tetapi juga satu bahan renungan yang memberi kesan jangka panjang kepada pembaca. Penulis menggunakan pendekatan penceritaan yang lebih bersifat introspektif. Dia di mana pembaca diajak untuk menyelami pemikiran dan perasaan watak secara mendalam. Dengan pendekatan ini, pembaca bukan sahaja dapat memahami jalan cerita, tetapi juga dapat menilai dan mengaitkan pengalaman watak dengan kehidupan mereka sendiri. Ini menjadikan pembacaan lebih bermakna dan tidak terhenti setakat hiburan semata-mata. Tambahan pula, pendekatan sebegini membantu membina hubungan emosi antara pembaca dan watak, sekaligus menjadikan cerita lebih memberikan impak. Watak Sofia ni pula melambangkan individu yang bergelut dengan identiti diri dan masa lalu. Bagi saya, bayang dalam cerita ni bukan sekadar masa lalu, tapi juga penyesalan, ketakutan dan perkara yang kita cuba untuk lupakan. Dan mesej di novel ni juga sangat jelas. Kadang-kadang kita kena berani hadapi apa yang kita cuba elakkan. Watak Sofia dalam novel ini boleh dianalisis sebagai seorang individu yang sedang berhadapan dengan konflik identiti diri sendiri serta kesan daripada pengalaman lampau dia. Perkembangan watak ini jelas dapat dilihat melalui perubahan cara Sofia berfikir dan bertindak sepanjang cerita. Pada awalnya, watak ini mungkin dilihat sebagai watak yang lemah atau keliru. Tetapi, lama-kelamaan dia mula menunjukkan kematangan dalam membuat keputusan. Selain itu juga, hubungan antara pengalaman lampau dan keadaan semasa juga memainkan peranan penting dalam membentuk kepribadian watak Sofia ini. Melalui penganalisisan ini, kita dapat memahami bahawa setiap individu mempunyai perjalanan hidup yang berbeza. Dan setiap pengalaman tersebut membentuk siapa diri kita pada masa kini. Secara keseluruhannya, novel ini berjaya menyampaikan mesej dengan berkesan kepada pembaca, terutamanya dari segi nilai kehidupan dan kepentingan memahami diri mereka sendiri. Walaupun terdapat beberapa kekurangan dari segi kepelbagaian plot, namun kekuatan dari segi emosi, bahasa dan mesej yang disampaikan jelas mengatasi kelemahan tersebut. Pada pendapat saya, novel ini sangat sesuai untuk pembaca yang sedang mencari bahan bacaan yang lebih bermakna dan mampu memberi kesedaran tentang kehidupan. Ia bukan sekadar untuk dibaca, tetapi untuk dipahami dan direnungi. Oleh itu, saya berpendapat bahawa Bayang Sofia merupakan sebuah karya yang wajar diberi perhatian dan patut dibaca oleh masyarakat. Jadi, kalau korang tengah cari buku yang bukan sekadar cerita, tapi boleh buat korang berfikir sekejap dan fikir tentang hidup kamu sendiri, Bayang Sofia adalah pilihan yang paling tepat. Kerana novel ini bukan sahaja cerita yang bagi semua jawapan, tapi mungkin bantu kamu tanya soalan yang betul. Dan kadang-kadang itulah yang lebih penting. Saya setuju dengan pendapat Syaila. Bayang Sofia bukan sekadar sebuah novel untuk dibaca, tetapi juga sebuah karya yang boleh memberi kesan kepada cara kita melihat kehidupan diri sendiri dan orang lain. Buku ini mengajar kita bahawa setiap manusia pasti akan melalui fasa-fasa sukar dalam kehidupan mereka. Tetapi yang membezakan kita adalah cara kita menghadapi dan bangkit daripada pengalaman tersebut. Selain itu juga, novel ini mengingatkan kita tentang pentingnya memahami diri sendiri sebelum kita cuba memahami orang sekeliling kita. Bagi saya, karya ini sangat sesuai untuk pembaca yang ingin mencari makna di sebalik kehidupan dan bukan sekadar hiburan semata-mata. Jadi, jika kamu ingin membaca sesuatu yang boleh menyentuh emosi dan memberi keseronokan pada masa yang sama, novel ini memang sangat disarankan untuk kamu baca. Jadi,
berdasarkan penganalisisan daripada kami semua, kami bertiga bagi novel ini 4 daripada 5 bintang. Macam mana? Setuju kah? Setuju. Jadi jangan lupa dapatkan novel Bayang Sofia dan baca sendiri. Siapa tahu, mungkin dalam cerita Sofia kamu akan jumpa sedikit tentang diri kamu. Dan kalau video ini bagi kesan dekat hati kamu walaupun sedikit, itu udah cukup bermakna bagi kami. Jangan lupa follow kami untuk lebih banyak review buku best dan jumpa lagi. Bayang Sofia, ada tidak ya? Buku apa kau baca tuh Syaila? Oh, ini novel remaja Bayang Sofia, karya Tim Abdullah. Adi mau baca? Iya, boleh pinjam? Boleh. Cantik pula nih buku, bikin tarik minat untuk membaca. Kan? Pasal apa nih? Oh, itu buku tuh pasal Sofia, di mana Sofia ini berusaha untuk lawan dia punya masa lalu. Dan bagus juga buku nih. Buku ini sangat relate dengan kita. Kita kan sentiasa berlawan dengan emosi kita kan. Jadi di dalam buku ini kita akan belajar cara untuk kita hadapi emosi lah melalui pengalaman Sofia. Kamu baca apa nih buku? Iya, aku pun baru pinjam dari Syaila. Baca best. Ya, sangat bagus. Baca. Dan percaya dengan saya, cerita ini di bawah dan jangan lupa tekan butang like,